Ya, ikan senangin. Alhamdulillah. Dapat ikan senangin. Wah, Cik Ta. Yeay. Alhamdulillah. Senangin. Wah, kawan-kawan, air nak surut, ikan ni makan. Ikan apa ni, Daniel? Ikan bulat. Ikan bulan yang besar, kawan. Alhamdulillah. Tu dia kawan-kawan, tengah seronok mancing, timbul pula buaya ni. Kawan-kawan nak tahu tak Cik Ta mancing dekat mana? Jom ikut Cik Ta. Hai, Assalamualaikum. Selamat datang ke channel Cik Ta Milagro. Kawan, untuk kali ni Cik Ta nak bawa kawan semua kita nak mancing dekat kelong, kawan. Untuk kelong ni Cik Ta tapau 1 kelong. So kita mancing 4 orang je. Cik Ta, suami Cik Ta, anak Cik Ta dan adik Cik Ta, kawan. Kita akan tidur dekat sana. Kejap lagi kita nak naik dan lebih kurang dalam pukul 3. Esok kita keluar dalam pukul 12.30. Kita nak tengoklah kawan ikan apa. Nanti Cik Ta akan buat review dekat kelong tu kawan. Jom kawan ikut Cik Ta. Kalau kawan suka dengan video Cik Ta nanti, boleh bantu Cik Ta tekan like, share, komen and subscribe. Okey kawan, kita nak makan asam pedas kawan kat sini. Wah. Cik Din ambil ikan asam pedas apa Cik Din? Ikan merah. Ikan merah. Okey. Wah, kawan-kawan, kalau peminat asam pedas tengok tu ha. Ini ikan fresh kawan. Tengok tu. Wah, kita ambil ikan merah tadi kawan. Wah, dia masak macam ni. Bukan sini aja, sampai sana tu. Sana ha tu sampai sana. Wah. Sebelum naik kelong kita makan dulu kawan. Wah, kawan tengok. Ni ikan ni kawan ada yang mancing. Oh, tengok ikan merah. So kita ambil tadi ikan merah kawan. Oh, tengok tu. Dapat kepala. Ni ikan fresh kawan. Sebab yang ni dekat dengan kelong. Jadi ada yang hantar lah macam mancing hantar kat sini. So kita boleh dapat ikan fresh lah. Yang ni kita ambil ikan merah dengan daging tetel. Tu kawan-kawan anak Cik Ta. Cik Din. Hai Cik Din. Okey kawan-kawan, yang ni je tempat Cik Ta nak naik kelong nanti. So kita tunggu dalam pukul 2 lebih lah mungkin kawan. Mungkin 2.30 nanti. Buat datang kita akan naik kelong. Kelong mungkin kat sana tu kawan. Cuma Cik Ta tak tahu salah mana satu kelong yang Cik Ta duduk. Okey ni pemandangan dekat sini kawan, kita nak macam dekat kelong. Okey kawan, yang ni kita dah nak naik ni bot, kita nak pergi tu lah kawan, nak pergi kelong. Okey, bawa barang. Tu Pakcik Didi. Hai Pakcik Didi. Okey kawan, kita nak pergi kelong kita. Rasanya yang warna kuning tu kawan, tu Cik Din. Wah. Tu kita tidur kat situ 1 malam. Tu dia kawan. Okey. Mana? Kelong Midon. Sungai Agas Pidi. Ni kita tengah naik bot untuk pergi ke kelong. Ni Sungai Linggi ya. Sungai Linggi ya kawan-kawan. Okey. Okey kawan, untuk malam ni kita stay kat sini kawan, 1 malam. Besar kawan kelong dia. Ni bahagian belakang, yang sana tu depan kawan. Okey, ni abang yang jaga kita punya kelong rasanya. Okey kawan, ni suasana dia dekat Kelong Midon kawan. Okey, kita baru sampai dalam pukul 2.30. Untuk bahagian depan ni ada ni kawan, rumah rakit. So kita boleh mancing dekat sana. Okey, ni dia punya bahagian depan. Dia besar kawan yang ni. Sebenarnya untuk ni dia untuk 25 orang pun boleh kawan, tapi kita orang datang 4 orang aja. Kita sewa 1 kelong kawan. Jom dia nak tunjuk kita dapur kawan. So kita nak pergi dapur. Okey kawan, sekarang kita dah berada dekat Kelong Midon. Dekat kelong ni dia komplit kawan. Dia ada peti sejuk, dia ada dapur, dia ada freezer dia 2 kawan. Jadi komplit lah. Kalau yang suka memasak tu boleh datang sini, boleh masak. Cuma macam Cik Ta hari ni, Cik Ta datang, Cik Ta tak masak kawan. Kita akan order kan. Tapi untuk kelong ni memang besar kawan. Kata nak bawa keluarga, okey lah. Kita belum kita belum mancing je lagi. Okey kawan.
Okey kawan-kawan, ni bahagian dapur dia. Okey, katalah kawan-kawan datang sini nak masak. Okey, dia ada ni. Barang-barang dia semua dah komplit kawan-kawan. Senduk semua. Cik Tak rasa ni kelong yang Cik Tak pergi yang barang-barang dia semua ada kawan-kawan. Ni okey, pinggan-pinggan. Ni dapur dia. Okey, ni tingkat. Ni kawan-kawan. Ni kalau dapat ikan ke apa boleh masuk dalam ni. Besar tu. Ais batu penuh kawan-kawan. Okey. Ais batu penuh. Ni boleh guna. Okey, ni bahagian nasi boleh. Okey. Ini air mineral untuk kita minum. Ni dia punya peti sejuk kawan-kawan. Tu dah kalau datang family besar boleh tu masak. Okey, ni nak masak lah kawan-kawan. Okey, jom kita pergi keluar. Untuk umpan hidup, Abang Mido ni dah sediakan macam ni kawan. Senang. Macam ni. Ni semua umpan hidup. So untuk umpan hidup ni kita ambil 100 rasanya. Okey kawan, kalau bawa anak-anak dekat sini ni Cik Tak buka lampu kawan. Okey, ada tilam, ada toto, ada kipas, sejadah, kira komplit. Ni kawan, untuk bilik dia. Kita boleh tidur dekat sini. Jadi selesa lah kawan, dia ada pintu kan. Kalau kita bawa, katalah ramai yang perempuan pun kita boleh masuk dalam bilik ni. Okey. Kalau yang ni kawan ni bahagian belakang kawan. So bahagian belakang kita boleh mancing kat sini. Okey, ni Cik Tak tahulah kawan ni air surut ke air tengah naik kawan. Air nak pasang. So kita boleh mancing sini. Okey, sampai sana. Ni keliling semua boleh mancing kawan. Sampai sana. So kita boleh mancing lah kat sini kawan. Tu adik Cik Tak dah start mancing dah kawan. Dia letak umpan hidup rasanya tu. Bunyi loceng nanti boleh angkat. Tu Abang Daniel, suami Cik Ita dengan adik Cik Ita kawan. Kita datang 4 orang aja. Suami Cik Ita tengah setting kita nak mancing. Kau main suami Cik Ita kawan. Tu anak Cik Ita kawan, dia dah mula dah nak baling pancing kawan. Bismillahirrahmanirrahim. Dia dah mula. Nak cari lesen dulu kawan. Macam pancing anak Cik Tak ni kawan, ikan satu kita pakai udang-udang. Tak tahulah dapat ke tak. Anak dapat lah. Tengok tadi melentur je. Dapat tak bang? Tak tahulah kawan-kawan. Ada? Wah, ada kawan-kawan. Kita nak tengok ikan apa. Nampaknya anak Cik Ita dapat ikan duri kawan. Ni ikan, Cik Tom tak tahu duri ke belukang kawan. Belasah lah. Kat situ nampak Cik Eden kawan. Cik Eden dah balik umpan hidup. Cik Eden, good luck. Okey. Ikan apa ni ya? Ni ikan belukang. Belukang dia, kalau belukang dia ada belang-belang kat sini. Takut nanti dapat lesen tak apalah, belukang pun belukang lah. Alhamdulillah. Kawan, Cik Din dapat 2 ekor kawan. Duri dah belukang. Aduh. Tengok kawan. Tengok cerita dapat ikan apa tu? Ikan apa tu? Perut dia gemuk. Ikan duri. Perut dia gemuk. Ada telur ni. Alhamdulillah. Duri pun duri lah. Kawan, tadi Cik Tak dapat ikan senangin tu kan. Dekat sini je kawan ni Cik Tak letak dia macam tu. Cik Tak tengok dah bergerak-gerak kan. Okey, alhamdulillah. Yang ni kawan, air tengah pasang ni kawan. Air tengah laju, tapi alhamdulillah Cik Tak dia dapat ikan senangin. So kita cuba mancing lagi kawan. Ada rezeki, insya-Allah ada. Ya, kawan tengok ni ikan ni yang makan ikan buntal. Cik buntal ni rupa-rupanya. Cik Tak dapat lagi ikan senangin. Dah dapat 2 ekor senangin. Dah malam kawan. Gelama dah mula masuk. So kita sama mancing lagi. Terah lah Abang Daniel. Tahniah Abang Daniel. Kawan, air nak surut. Ikan ni makan. Ikan apa ni Daniel? Ikan bulan yang besar kawan. Alhamdulillah. Okey kawan, yang ni suasana malam. Tu adik Cik Ita, anak Cik Ita, Cik Din. Kita masih mancing lagi kawan. Okey, mudah-mudahan untuk malam kita ada rezeki lah. Ni suasana malam kawan kat Kelong. Okey ni Kelong ni besar kawan, lampu semua ada. Boleh mancing kat sini, dekat sini boleh mancing ni kawan.
Dekat sini. Okey. Cik Ta ni nak cerita kawan. Cik Ta tadi dapat ikan bulan kat sini kan kawan. Kat tepi ni. Dia makan udang kopek je kan kawan. Wah, kan kawan dah malam ni Adik Cik Ta kan kawan dapat ikan gelama. Wah, gelama apa ni Didi? Gelama pisang. Cewa, gelama pisang. Ni adik Cik Ta dapat kan kawan. Tak tahulah belukang ke duri. Warna dia kuning dia. Wow, patut Didi tadi dengar bunyi komen kuat. Rupanya tu yang makan. Didi dah dapat ikan. Tengok tu, dapat ikan gelama. Tengok siapa dapat. Tengok. Wah, Cik Din terror lah. Wah. Alhamdulillah. Ni besar yang kan? Dia makan umpan. Lepas hujan dia makan ni. Udang hidup. Okey. Hai, Assalamualaikum. Selamat pagi. Sekarang ni dah pukul 7 pagi ke kawan. Ni keadaan kita dekat Kelong. Air tengah pasang ni kan kawan. Okay, kita nak sambung mancing lagi. Kita datang ni, abang tu kata air besar kan kawan. Tapi Alhamdulillah, orang kata ada rezeki jugalah. Cantik kan kawan kan. Dia punya pemandangan dia. Bangun pagi tengok macam ni kan kawan. Wah, healing betul. Ni bahagian depan. Jom kita tengok bahagian belakang. Yang ni pula bahagian belakang kan kawan. Kalau bahagian belakang dia macam ni. Cantik kan kawan. Tengok tu. Wah, kita keluar nanti dalam pukul 12. So, sebelum pukul 12 tu Cik Ta mancing dulu lah kan kawan. Okay, ni bahagian belakang. Sampai sana tu kan kawan. Okay, kita nak sambung mancing. Malam tadi Cik Ta pakai umpan hidup. Cik Ta dapat ikan gelama besar kan kawan. Tu ada makan tu. Ada lagi setengah jam. Pagi ni pula baru ikan rancak makan Wah, tengok ikan apa dapat tu. Tarik. Wah. Tarik terus. Nah. Oh, berpusing-pusing ikan apa tu? Ikan apa? Ya. Ikan apa tu? Ikan kang blue. Baung. Okey lah, kejap lagi kita dah nak balik. Kita masuk semalam pukul 2 rasanya. Okay, so kita nak balik dalam pukul 12. Ni suasana dia lah. Nanti kalau kawan suka dengan video Cik Ta, boleh bantu Cik Ta like, share, komen and subscribe. Ada sesuatu kawan-kawan yang Cik Ta nak tunjuk. Dekat kawasan Sungai Linggi ni kan kawan, memang ada buaya. Tapi kan kawan, dia tak kacau kita pun. Dia duduk jauh aja. Orang kata package lah kan kawan dapat datang sini memancing, dapat tengok buaya. Tapi dia tak kacau kita kan kawan. So untuk mancing kat sini okey aja. Okay, kita dah nak balik. Tu. Kita dah nak balik kan kawan. Kita mancing dekat Kelong, Midun Sungai Agas. Linggi. Semilang tak ada. Okay, kita dah nak balik kan kawan. Okay. Kita dah 1 hari 1 malam dekat Rumah Rakit Midun. Okey kan kawan, kita dah sampai JT dah. Kita nak pergi makan asam pedas kan kawan. Alhamdulillah, ni antaralah ikan yang kita dapat sepanjang kita mancing dekat situ. Cumanya kan kawan, bagi kan kawan yang teringin nak pergi Kelong, nak pergi Rumah Rakit. Kan kawan kalau tengok air sebenarnya, masa Cik Ta pergi ni, Cik Ta tak tahu tengok air kan kawan. Cik Ta pergi, air tengah pasang besar. Tapi Alhamdulillah lah, walaupun pasang besar, rezeki Cik Ta masih ada. Sebab abang tu kata kalau air pasang, orang kata air mati ataupun air tak besar sangat, biasanya lagi banyak hasil dekat kawan. Tapi bagi Cik Ta, macam ni pun dah okey. Jom kita nak tengok ikan apa Cik Ta dapat. Okey kan kawan, antara ikan yang Cik Ta dapat ni, Cik Ta dapat ikan bulan. Ini ikan todak. Cik Ta dapat ikan senangin kan kawan, 2 ekor. Yang ni Cik Ta dapat ikan gelama saiz agak besar, 3 ekor.
Yang ni paling banyak lah kawan-kawan ni ikan duri rasanya ke ataupun ikan belukar. Cik Ita pun tak apa kenal sangat. Yang ni. Okey. Ni banyak lah. Yang ni Cik Ita nak buat kering, nak buat sambal kawan-kawan. Dan yang ni kita pakai Apollo rasanya ni. Jadi kita dapat anak-anak ikan. Alhamdulillah. Bagi kawan-kawan yang suka dengan video Cik Ita pergi ni santai-santai je kawan-kawan. Cik Ita saja-saja orang kata healing-healing. Okey, bagi kawan-kawan yang suka dengan video Cik Ita nanti, boleh bantu Cik Ita tekan like, share, komen and subscribe. Kita jumpa lagi. Alhamdulillah kawan-kawan, ni adalah rezeki memancing. Separuh ikan ni Cik Ita buat sambal kawan-kawan. Cik Ita buat sambal belado. Dah boleh makan dah untuk makan malam kawan-kawan. Yang ni pula Cik Ita buat goreng aja kawan-kawan. Goreng panas-panas makan sedap kawan-kawan. Dia manis ikan baru. Dan separuh lagi tu Cik Ita nak buat kering. Kalau kawan suka dengan video Cik Ita, boleh bantu Cik Ita tekan like, share, komen, and subscribe. Terima kasih kawan-kawan menonton.